Macam mana nak tahu sama ada Casio Edifice yang hampa dah beli tu dia original ataupun yang tiruan? Baik, salah satu kaedah yang kita boleh gunakan adalah kita perhatikan jam tu tukang tarikh pada tengah malam. Original punya biasanya dia tukang tarikh, dia akan tukang terus. Dia tak akan dragging sikit demi sikit. Mai sini aku tunjukkan dekat hampa. Aku tahu hampa tak banyak masa nak tengok benda sekecil dan sedetail ni. Sekarang ni spring tengah kumpul tenaga. Bila tenaga dah cukup, dia akan lepaskan. Nampak tu? Tak perasan? Sekali lagi. Tak perasan lagi? Sekali lagi. Tak perasan lagi? Sekali lagi. Nampak tu? Cantik je kan dia tukar tarikh kan? Kedudukan dia pun center saja dalam petak tu. Yang ni terpakai untuk model 5579 ya. Macam mana? Menarik kan? Yang ni menunjukkan dalam jam analog ada sistem mechanical yang kompleks yang memerlukan penelitian untuk membinanya. Nak tengok tak jam Tissot PRC 200 pula macam mana cara dia tukar tarikh?